murid sekalian, revolusi Amerika sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Typekan sekarang. Murid-murid sekalian, typekan sekarang. Revolusi Amerika sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Typekan dulu. Nanti awak tengok formula dia. Revolusi Amerika sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Apa itu A, B, C, D, E, F, G? Itu Amerika. Amerika buat apa? Amerika berperang dengan British. Amerika berperang dengan British. Sebab apa? British tak jaga hak rakyat Amerika. C itu apa dia? C itu adalah cukai. Contoh cukai gula. DE sama dengan, kenapa sama dengan? Sama dengan DE itu adalah wujudnya demokrasi di Amerika. Dan F, freedom. Kesannya Amerika telah merdeka dan terbentuknya gabungan 13 tanah jajahan berbentuk Amerika. Dah habis. Senang je. A, B, C, D, E, F, G. A, Amerika. B apa dia? British. A, Amerika berperang dengan British. C apa dia? C cukai. D, E apa dia? Kesannya wujudnya demokrasi di Amerika. F apa dia? Freedom. Amerika telah merdeka. Dan G, gabungan 13 tanah jajahan. Dah siap.